Halo saudara semua. Hai, nama Andy. Hari ini I nak review satu kereta Petra Auza 1.5 Advanced Facelift tahun 2014 auto modern dia. Okey, mari kita tengok yang ini kereta condition macam mana. Jom. Okey, so sekarang ajaran satu lau bagi customer tahu ini kereta Indiana tanah dekat luar macam mana. Okey, let's go. Okey, so you boleh nampak yang ini kereta kita sudah satu layer cat baru lah. Cat memang sudah cantik, you tak payah apa-apa lagi. So sekarang pelan-pelan cara satu lau bagi tengok ini kereta luar dulu. Nampak lah Auza Awas. Cat memang sudah cantik. Nanti kita kasih tahu lah kereta ada langkah ke tak ada langkah. Okay, so sekarang kita jalan satu dulu. Alamak, kena tai. Nanti I mau kasih cuci. Oh, ayo. Sorry ya. Nanti I nak kena cuci. Okay, nampak lampu sama sekali ya. Original cantik-cantik ni ya. Cat memang sudah lawa. Oh, jangan risau ni. Memang beri tak payah buat apa lagi dia cat. Okay, nampak cermin dia semua okey juga. Cuba inilah I nanti nak kasih pesir, kasih polis sikit. Okay, tengok atas semua sekali ya. Ini semua ada air lah tadi. Nanti I kasih pesir lagi sekali ya. So memang cat sudah cantik ni. Okay. So you boleh nampak lah. Ini lim dia sama sekali yang dia suatu owner dulu suatu kena tukar lah. Dia tukar mesh size. I tengok dekat sini 195, 55, 5% engine. Tayar bunga so okay. Kau-kau lagi nampak lah. Ada lagi dekat 80% lah. Okay, tutup kawan sama sekali pun ada juga. Nampak ini gam tepi pun sama yang ori punya. Okay. So tengok depan. Depan ni tayar pun kau-kau lagi nampak tak? Semua ada lagi 80%. Memang kau-kau lagi. Okay, tengok dalam tutup kamu sekali pun ada juga. Okay. Depan sama tak? Ya, sama. Empat tayar memang kau-kau lagi 80%. Okay, dalam tutup kamu sama sekali pun ada juga. Okay, tengok belakang sama juga. Tengok tayar memang you tak payah tukar lagi lah. Okay, memang semua cantik-cantik. Tengok dalam sama sekali. Okay. So kita sekarang tengok untuk dalam. Okay, once dalam memang semua leather. Nampak tak? Okay, leather dia so okay lagi lah. Semua cantik-cantik lagi. Nampak lah semua sekali. Tengok papan dia semua sekali okay juga ni. Ini gam tepi sampai bawah pun sama yang ori lagi. Tengok bawah pun janji 100% tak ada kena banjir kereta. Okay, so kita masuk dalam. Okay, tengok sekali lagi tempat sini so okay. Leather pun semua cantik juga. Tepi semua sekali, console dia pun semua okey. Nampak tak? Okey? Semua cantik-cantik lagi nampak. Okey? Semila. Okey, nampak boleh simpan semua ada function dia. Okey, buka balik. So kita tengok Malaysia dia pun tak panjang jalan. 137637 km sahaja. Okey, service time semua dekat sini. Boleh nampak. Okey? Steering dia semua okey lagi nampak tak semua sekali. Lele semua yang pakai original lah. Ini owner tak ada tukar English system. Semua yang ori. Okay, nampak semua sekali. Power window dia okay, boleh guna. Belakang okey juga. Nampak semua sekali empat power window semua okey. Boleh guna juga. Okay. Okay, semua okey. So kita tengok belakang okay, so kita jom pergi tengok belakang. Okay, nampak belakang seat dia. Semua lawa-lawa lagi memang cun-cun. Cantik belakang seat. Tengok semua sekali. Pun cantik juga. Tak ada masalah apa semua clear ni. Very nice. Bawah carpet basuh, bawah carpet semua sekali sama ada lagi. Okay. So ini TV dia. Okay, semua ada. Okay. So tepi nampak juga semua okey. Tak ada masalah apa Ini gam tepi sama yang original sampai bawah. Nampak tak semua sekali. Okay. So kita tengok untuk belakang. Belakang lampu dia semua okey, tak ada kena bicar lah. Semua okey dia. Okey, cantik. Buka tengok belakang. Okey, so nanti sini boleh taruh berapa liter punya barang, nanti I bagi tahu. Okey. So kita tengok atas sini. Nampak dah semua sekali. So okey. Yang cantik ini yang original gam dia. Okey. Nampak lah semua sekali. Okey. Memang cantik-cantik juga. Tengok tujuh bawah semua sekali. Okay. So I tutup balik. Tengok nombor 3 pintu. Papan sama juga. Cek dulu semua sekali. So okey cantik juga. Ini kan tepi sampai bawah pun sama yang cantik lagi.
Nampak tak dalam sama sekali. Okey. Kereta ini I suruh siapa pakom. Kalau you nak lepak, I pun boleh pakai juga. Okey. Nampak sama sekali. Papan dia semua okey cantik. Tengok sampai bawah. Okey juga. Nampak tak? Okey. Sini pun sama yang semua standard original. Okey, so sekarang kita buka tengok engine dia macam mana bagi tahu semua sekali. Nanti kita pergi test run ni kereta. Okey, so sama juga nanti ini kita berapa cc horsepower, I cuba ke sini, I bagi customer tahu lah. Tengok atas ini dia metal untuk cover semua sekali ada juga. Nampak ini gun yang ori punya. Okey. Standard yang original, dalam bersama panel semua sekali yang original tak, nampak tak semua sekali. Ini semua yang original tak dia. Okey, panel dia semua sekali cantik-cantik tak ada masalah apa, semua clear. Tengok tak, engine pun tak ada leaking, kipas pun ada jalan juga. Okey, bateri pun bagus juga, nampak tak? Okey. So very nice ni kereta. Okey. I tutup balik. Tengok di bawah. Okey. So kita tengok sampai habis. Kita pergi test run ni kereta, bagi customer tahu kereta macam mana condition dia. Okay, let's go. Okay, so kita pakai seat belt, kita pergi test run ni kereta, bagi customer tahu kereta macam mana condition dia. Okay. Okay, masuk di. Okay, handbrake bawa. Okay, let's go. Tengok ini kereta. Sofa semua memang cantik. Sebab ini kita sudah test ride. Sekarang I pun test pakai I YouTube customer tahu saja. Okey. Tengok. Very smooth ini kereta. Sengat je. Okey, nampak kita jalan ini Sini tempat memang tak cantik. Kita boleh try kasih tahu kita macam mana. Tengoklah. Okay, it's over, semua okey. Sini pelan-pelan sikit, ada takut motor. Okey, jalan. Nampak semua sekali okey ni kita. Very nice ni. Okey. Semua okey ini kita. Nanti so kita nak test Nimera start macam mana lah. Bagi tahu lah, kita memang test semua sekali bagi customer tahu kereta condition macam mana. Kalau you berminat, you boleh datang cuma saya test ride ni kereta, dengan tengok sekali ni kereta. 2014, you nak beri cash pun boleh, you nak untuk pinjaman pun boleh juga. Okay, kita semua ada buat. Okay, so kita pergi depan sini, kita pusing dulu, kita try di rise up macam mana bagi customer tahu. Okay, jaga kita belakang. Okay, tak ada kereta, tak ada motor. Okay, kita jalan dekat sini. Okay, kita pusing. Nanti sekejap ada kereta Okay, tak ada. Kita pusing dekat sini. Depan ada kereta juga. Tunggu sekejap. Okay, tak ada. Okay, kita pusing. Kita try tengok rise up dia. Nampak? Okay, rise up memang cantik. Tak ada bunyi ni kereta. Kenapa I cakap macam ni? Sebab I ambil kereta Thai, I suruh test lah. So sekarang buat video test bagi customer tahu saja. Okay, tengok semua sekali. Cantik punya, tak ada masalah apa punya. Kalau betul yang minat, boleh datang cuma saya. Tengok kereta ni, tengah test ride ni kereta. Sebab sekarang Awaza Awas memang susah dapat. I biasa dapat EJI je, EJ ke EJI. Awas lah memang kurang dapat macam ni kereta. Okay, cantik juga. Tengoklah pick-up dia. Kereta you beli, you langsung tak biar buat apa lagi I cakap lagi sekali. Sebab owner sudah servis, tengok siap sekali dekat sini. Dengan tayar 4 pun baru lagi. Beri saja, jalan je. Okay. Ini I nak tunjuk kasih tahu sajalah. So sekarang kita balik I make outfit lah. Nanti I nak bagi tahu ini kita harga untuk kita nak jual berapa. Okay. Nanti sampai outfit kita jumpa. Okay, sampai ke sini lah, pergi ke motor Kuang Hui. Okay, so sekarang kita parking balik dulu Okay, depan sini pun ada satu Awaza. Ini yang tahun 2017. Ini yang EZ lah. Ini EZ. Kalau nak pun boleh call sama saya. Itu kereta video pun ada dekat email itu dalam. You kalau nak pergi tengok pun boleh juga. Okay, so kita parking balik dulu.
Sensor semua ada ha? Kita pasang. Okay, SOP, handbrake. Okay, so sekejap aku kasih dia. Okay, so kawan semua, kalau yang siapa yang minat yang ini kereta Petrola Auza 1.5 awas motor dia tahun 2014, kalau minat boleh datang jumpa saya. Nama Andy. Alamat telefon semua dekat sini. Okay, kalau yang ini kita untuk jual cash, kita punya harga 26,800. Kalau nak untuk pinjaman pun boleh juga. You boleh inform I, boleh call sama saya atau datang I ke atas sini tengok ini kita. Nanti kita boleh kasih tahu lah bulanan dia berapa. You mau bawa volume pun boleh juga. Cuba I nak tengok email dokumen macam mana dulu. Okay, kalau betul minat datang jumpa saya. See you later. Bye.